Assalamualaikum. Hai sis. Hari ni saya jalan keluar pergi TRX. Bukan seorang-seorang lah. Ada orang yang teman. Jumpa Cik Ain. Saya bukan seorang. Hari ni nak makan dengan team selection sekali. Kita orang pakai beg Michael Kors. Kita matching-matching hari ni. Okey, jom kita tengok. Ni dia egg tart yang viral sangat tu. Sedap, tak sabar nak order. Jangan risau, semuanya dijamin halal. Cik Ain pakai EW Chain Crossbody dan saya pula pakai Greenwich Medium Satchel. Saya suka sangat beg ni. Tengok dalam dia ada 1, 2, 3 kompartmen. Dekat belakang pun ada kompartmen lagi. Sangat-sangat nice tau. Ini material Saffiano leather. Cik Ain hari ni dia pakai EW Chain Crossbody. Cik Ain pilih warna hitam sebab dia suka Saffiano leather. Dia letak handphone dekat bahagian depan. Tengah-tengah ni boleh letak long wallet. Material Saffiano leather dan boleh pakai sling juga. Jom kita tengok, ini dia egg tart paling popular. Kalau datang Oriental Cafe ni, mesti makan egg tart ni tau. Kalau tengok ni terus rasa lapar. Gebu-gebu. Okay, nanti kita masuk kat dalam nanti bolehlah order. Nak beli 2 ke, nak masuk dalam ke. Ni tengah nak kena beratur masuk dalam ni. So Oriental Cafe ada beberapa tempat. Sekarang saya dekat TRX dengan Cik Ain. Itu dia Cik Syah kita. Buat-buat sibuk ke tu. Alhamdulillah, finally dapat masuk. Hari ni kita makan 6 orang bersama dengan team selection. Tengoklah ni, menu dia ada macam-macam dan sedap. Alhamdulillah, ada kuih tiaw, nasi lemak, nasi goreng kampung. Ni yang paling seronok. Tengok Greenwich ni cantik kan. Belakang saya selalu letak handphone and I think perfect size. Size dia tak kecil dan tak besar. Ini size medium. And of course boleh masuk long wallet dekat dalam Greenwich ni. Sekarang Greenwich ni tengah ada promotion super amazing sale. So you all patut dapatkan. Makanan kita dah nak sampai satu-satu. Ini kopi oriental. Saya order nasi ayam Hainan. Memang sedap sebab dah try dah sebelum ni. And wajib sis kena try polo ban. Alhamdulillah. Jemput makan. Itu je cerita hari ni.